يا إلهي ربي بجاه. Oh guys, korang pun dah tengok video tu kan? Ini berlaku kat area Sekinchan. So Bel sekarang nak pergi tengok dia punya keadaan macam mana. Nak kasih sikit ikhlas dari saya, okey? Bantuan. Okey, ya. Ya, tengok semua pun dah terbakar. Lagi ada asap. Baru je hari ni tengah hari, lepas tu dia tiba-tiba terbakar. Saya tanya dia. Dia punya kereta pun dah terbakar. Lagi nak budak-budak kat situ. Nasib kau, dalam tak ada orang. Waktu dia terbakar, dalam tak ada orang. Saya nak tolong tapi kalau saya nak bina satu rumah macam ni pun kena keluar modal yang banyak kan. Lagi minggu ni sudah dah nak raya haji kan. So kesian lah tengok macam ni. So saya nak minta korang tolong kita kumpulkan sumbangan untuk yang ahli keluarga yang dia punya rumah dah terbakar. So, siapa yang tolong, yang dah support punya, saya nak cakap banyak-banyak terima kasih kepada semua. Okay. Senang nak jumpa Billy. Okay guys, so siapa nak bantu punya boleh check dekat saya punya komen tu account sebab TikTok dia memang sensitif sikit lah. So saya akan post itu account dekat komen. So siapa nak bantu punya boleh check lah. Lagi ni account yang ahli keluarga support punya, saya nak cakap terima kasih banyak-banyak. Semoga korang dimurahkan rezeki lah sebab pun sudah dah nak raya haji. So kesian lah, saya memang kesian tengok macam. Jadi siapa nak bantu punya saya akan taruh ni nombor ahli keluarga dekat sini. Nak tolong ke bantuan ke bagi barang ke pun boleh, okey?